Guys, aku nak buat kerja gila kali ni. Orang cakap telefon mid-range ni tak tahan lasak. Kalau nak buat Grab mudah pecah, lepas tu masuk air kan. So benda tu sebenarnya betul ke tak? Sekarang ni aku ada telefon Redmi Note 15 Pro Plus 5G tau. So, apa yang kita akan buat hari ni agak ekstrim. So kita akan jatuh kan, kita akan selam dekat air belakang ni, dan juga korang sendiri boleh nilai. Telefon ni pun sebenarnya quite good tau. Design dia pun proper untuk sebuah telefon mid-range. But adakah dia sebenarnya proper untuk dia actually tahan segala benda? Test yang aku akan buat ni. Alright, so yalah, let's get going lah kan. Kita akan drop dulu telefon ni. Alright guys, tengok ni. Telefon ni masih lagi sempurna tau. Skrin ni pun masih lagi okey, berfungsi macam biasa. Kita akan buat drop test dulu untuk kita tengok macam mana dia tahan lasak ke tak. Skrin ni mudah pecah ataupun tak. Alright, so jom kita mulakan lah kan. So kita akan mulakan dengan ketinggian paras aku punya bahu lah. Aku ni tinggi 181 cm. So kita akan drop, kita tengok macam mana. Alright, aku ni pun berdebar tau nak test phone mid-range ni. 1, 2, 3. Tengok tu guys. Memang betul-betul bunyi dia kuat betul tau. Tengok dekat dia punya skrin. Nampak macam something else lah dekat situ kan. Tapi sebenarnya kalau aku cabut macam ni, skrin dia elok lagi lah. Tak ada apa tau. So dekat situ lulus lah. Tapi kita tak nak buat test satu je, kita nak buat 2 kali lah. So ni basically dia boleh tahan sampai 2 meter kata Redmi. Kita test ketinggian aku je lah. Right, 1, 2, 3. Mantap. Bunyi dia tu kuat tau. Persoalannya hidup ke tak? Sempurna lah. Tak nampak apa-apa tau. Tengok, even scratch mark pun tak ada. So dekat situ dia boleh survive lagi lah kan. Nice, mantap. Tapi kita tak nak stop kat situ. Kita nak buat sekali lagi. Aku tak puas hati, aku nak pecahkan juga kalau boleh. Ketinggian yang sama tau. Alright, 1, 2, 3. Alamak. Adakah aku akan menyesal? Kita tengok sama-sama. Nice lah guys. Masih lagi sempurna tau dekat sini. And aku rasa dah cukup kot kita test telefon ni. Since screen dia pun dah tahan dan juga sesuai lah kan untuk korang bawa pergi mana-mana. Since telefon ni pun tak ada calar, tak ada rosak, tak ada pecah, even green screen pun tak ada. Alright, kita nak test air pula. Jom. Alright, sekarang kita nak buat tengok dia punya IP rating dekat sini. Sebab katanya dia ada IP66, 69, 68, 69K lah bagai kan. Sekarang kita nak tengok betul-betul. Kita rendam dekat dalam kolam besar ni kan. Alright, ready? Aku akan onkan skrin macam biasa. Dan aku akan start dayung macam sampan. Ready? 1, 2, 3. Tengok tu guys. Tengok. Seal lagi okey tau. Nampak? Dia siap main-main UI lagi. Dan kalau kau perasan, aku boleh navigate walaupun basah dekat sini. So basically dia ada AI Wet Touch 2.0. Tengok. Macam tu je mat. Dia punya charging port boleh masuk air. Dia punya speaker boleh masuk air. Dia punya SIM card slot boleh masuk air. Semua benda boleh masuk air dekat sini. And tengoklah. Right? Kita tengok kamera. Boleh juga. On. Macam biasa. Tak ada masalah. Nampak? So dekat situ, dia basically boleh tahan lah kan. Kita punya submerge dekat dalam air. Next stuff, kita akan cuba calarkan pula skrin yang ada dekat dalam Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Alright, let's go. Okay guys, sekarang kita nak buat test yang ketiga pula. Yang ni agak ekstrim lah sebab dia melibatkan benda yang tajam. So skrin dekat sini, still lagi elok. Kita dah drop 3 kali. Kita dah rendam dekat dalam kolam ni. Sekarang dia punya skrin tengok dapat tahan calar ke tak menggunakan pisau rainbow ni. Bukan pisau rainbow pun sebenarnya. Alright, so aku akan cuba nak calarkan dia sepuas hati aku lah. Aku tak main-main sekarang ni. Aku nak tengok betul-betul lah. So aku akan cuba untuk scratch macam tu. Kau tengok sendiri kat sini. Alright, 1, 2, 3. Guys. Tahan asap weh. Tak calar langsung. Okay, kau mungkin cakap, oh Fazli ni tak tajam lah. Aku ada kertas kat sini. Kan, kita demonstrate lah kan. Kau nak tengok dia calar ataupun tak, dia tajam ataupun tak. So skrin dekat dalam, kau nampak? Aku pegang phone kat sini. Aku akan calarkan, nampak?
Tengok guys. Nampak? So betul-betul tajam kan? So dekat sini still lagi tak ada cala. So dekat situ it's quite impressive lah kan. Aku tutup skrin tengok. Aku lap macam ni, tak ada. Literally tak ada tau. So that's quite impressive lah kalau korang tanya aku. And tak puas hati lagi, kita buat lagi banyak kali. Aku dah rasa macam like dekat pasar malam dah ni jual barang-barang tahan cala. So sekarang ni Redmi dia buktikan lah yang telefon mid-range pun boleh tahan lasak dan tak perlukan casing yang rugged korang beli dekat luar sana. Aku risau juga sebenarnya sebab aku rasa lepas ni diorang dah tak bagi casing dekat dalam kotak sebab telefon dia dah tahan lasak macam ni, alright. Nampak gayanya Redmi berjaya lah. Aku je yang gagal. Kenapa sentiasa aku? Aku nak tahu juga. Tapi bukan tu je yang kita nak buat test. Kita nak tengok juga macam mana dia punya operating system dia ni best ke tak. Tahan lasak tak semestinya dia orang punya sistem bagus. So dekat situ kita jumpa dekat studio. Alright, let's go. Tapi kan Fazli, apa jadi kalau berlaku apa-apa dekat telefon ni lah kan? So sekarang kita nak cakap pasal warranty lah. Jelaskan satu-satu. Korang akan dapat 1+1 standard punya warranty daripada Redmi. Kemudian, diorang juga akan cover sampai 4 tahun diorang punya battery warranty ni kalau korang punya battery health tu bawah daripada 80%. Lama tu 4 tahun tau. Kalau skrin pecah, macam mana pula Fazli? Boleh cover ke tak? Yes. Redmi sebenarnya dia cover sampai 2 tahun tau. Kalau korang pecahkan skrin secara accidental, ada air masuk dekat dalam telefon secara accidental, kemudian back panel dia pecah pula kan, korang juga dapat claim warranty tu. But hanya sekali je tau korang boleh claim. So make sure korang jaga betul-betul telefon tu. Telefon lain kalau kan tak ada tau coverage macam ni. Redmi je yang aku nampak boleh bagi special coverage warranty sampai macam tu sekali. Alright, sekarang kita nak tahu lagi lah kan lebih mendalam Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Apa yang dia pakai? First, since this is a mid-range punya telefon, kita nak tahulah dia punya processor capable ataupun tak. So dekat sini sebenarnya korang akan dapat processor yang paling baru juga daripada Snapdragon himself, that is Snapdragon 7S Gen 4. Ni kalau kan dikeluarkan tahun lepas tapi tak sampai setahun. Dia basically masih lagi baru dengan 4nm proses. So macam mana processor dia Fazli? Boleh tahan ke kan untuk orang yang pakai daily dan juga untuk orang yang pakai untuk main game juga pada masa yang sama. Aku dah buat benchmark dekat dalam telefon ni. Korang akan dapat Antutu sampai 1 juta dia punya score. So dekat sini menunjukkan dia adalah a proper punya mid-range in terms of dia punya processor. And then kalau korang nak real life punya usage in terms of dia punya gaming performance lah kan, grafik, FPS dan sebagainya, dekat sini korang akan dapat main MLBB. Dia punya FPS sampailah 90 FPS ataupun super. So ni boleh dikatakan teritori dia lah untuk korang sebenarnya main. Other than that, korang boleh nampak lah gameplay dekat sini nampak betul-betul smooth je untuk korang actually main. FPS pun konsisten and aku tak rasa pun sebarang kepanasan isu yang ada dekat dalam sebuah Redmi Note 15 Pro Plus 5G yang aku pakai. Tapi pada masa yang sama korang jangan expect lebih sangat lah. Alright, sekarang kita nak tahu jugalah pasal dia punya operating system dekat sini. Apa yang korang nampak ni sebenarnya adalah HyperOS 2.0. Kalau kan ni adalah processor yang boleh kata capable juga untuk korang pakai as a daily. UI dia pun sebenarnya nampak menarik je and almost the same je macam yang korang pakai dekat sebuah flagship. Korang tengoklah dia punya susunan, dia orang punya font, dia orang punya integration dekat dalam ni semua almost the same. Kalau korang tengok dia punya apps pun boleh kata similar saja, tapi itulah adalah sikit-sikit dia punya bloatware tu, but korang boleh je delete kalau korang nak. On top of that lah kan, aku juga suka lah tengok dia orang punya animation bila korang scroll ke bawah. Dia tak adalah limitation sangat berbanding dengan dia orang punya flagship devices. Ni pun kalau kan proper tau, dan juga korang akan familiar dengan kebanyakan Redmi punya OS ataupun UI. Sama macam dia orang punya abang-abang lah. Tapi kan Fazli, macam mana dengan dia punya support lah kan? Berapa tahun? 2 tahun je ke? Dekat sini aku kena jelaskan betul-betul. So kalau korang nak gunakan telefon ni, dia punya operating system upgrade boleh sampai 4 tahun, and then security dia pula sampai 6 tahun. Maksudnya korang boleh pakai sampai 6 tahun telefon mid-range macam ni. So yelah, tak perlu nak risau sangat. Tapi dia punya penggunaan bateri macam mana pula? Since aku banyak jatuhkan, guna pun laksak kalau ikutkan
Korang akan dapat bateri kapasiti yang tinggi juga tau, 6500 mAh, dan aku dapat tahan lebih daripada 1 hari. And basically kalau korang guna macam like biasa-biasa je lah kan, boleh sampai 2 hari tau. So dekat situ good news lah kan, untuk orang yang selalu gunakan smartphone ataupun overuse korang punya bateri ni. And dia punya bateri pun dekat sini adalah silicon carbon, so maksudnya korang akan dapat bateri yang lebih tahan lama lah. So dekat sini kata Redmi lah kan, dia punya bateri boleh sampai 1600 cycle bateri ataupun cycle charge lah kan. So korang akan dapat sampai 6 tahun penggunaan untuk sampai dat 80% battery health. So dekat situ dia agak value for money lah, sebab bayangkan kebanyakan telefon yang pakai selalunya setahun je dia dah start degrade dengan teruk. So sekarang ni korang akan dapat pakai sampai 6 tahun kalau ikutkan. Tapi realistiknya kalau korang ada jugalah main game contohnya kan, pergilah sampai 5 tahun. But proper lagi untuk korang sebenarnya own telefon yang mid range macam ni. Charger dia laju tak? 100 watt. Apa lagi yang korang nak, even dia support sampai reverse charging tau. So dekat sini korang akan dapat support sampai 22.5 watt dia punya reverse charging. Dia tak ada wireless charging, but dia ada charging yang laju, dia ada reverse charging juga korang akan dapat. Apa lagi yang korang nak? Charger dia bagi, laju pula tu, reverse pun support, bateri pun tahan lama. Complete lah, boleh kata macam tu lah. And then kamera yang korang akan dapat dekat sini, main sensor dia besar juga tau, 200 megapiksel. Ultra wide dia 8 megapiksel. So untuk dapatkan 200 megapiksel ni, korang pergi dekat dia orang punya dedicated mode lah, Ultra HD ni. And then hasil dia ialah korang akan dapat segala detail yang korang nak. Hasil dia pun memuaskan. Kalau zoom pun detail dia masih lagi ada. Untuk fotografer akan lebih suka lah, sebab dia boleh recompose dia orang punya gambar bila dah tangkap. Bukannya korang akan lose detail banyak bila dia orang actually crop. Since telefon ni dia mid range, aku faham je lah bila dia tak ada telephoto lens. Tapi disebabkan dia punya 200 megapiksel tu kan, so kita still dapat benefit untuk zoom lah sampai 4 kali. Even dalam apps kamera pun adalah option tu. So korang jelas dia nampak untuk switch daripada 1x kepada 4x. And korang boleh tengok lah, 4x dia sebenarnya so far impressive. And yelah, kelas mid range lah, boleh kata macam tu. Aku tak harap lebih sangat, but then aku quite impressed lah dengan 4 kali zoom dia. Warna tak lari jauh bila korang crop, sharpness pun bagus, HDR capability dia pun awesome juga, especially bila cahaya yang cukup lah. Sesuai lah nak snap gambar building, nak close up shot. So ni adalah sensor yang proper. Ultra wide pula 8 megapiksel macam yang aku cakap, tapi dia bukanlah macam yang orang anggap dia. So aku banyak test dekat architecture building, hasil dia not bad lah. Aku enjoy lah bila guna ultra wide, and it's fun. Dia tak over deliver, dia just a safe punya sensor untuk korang tangkap gambar, so that dia tak overexpose, pandai counter cahaya, boleh pop upkan lagi building yang korang tangkap gambar tu. So basically ni adalah lens yang fokuskan kepada korang punya creativity. Portrait punya gambar, aku yakin korang mesti tanya juga kan. So dekat sini kan, macam yang korang tengok, skin tone yang smartphone ni bagi sebenarnya best juga tau. Warna kulit yang tak nampak pelik. Kalau ikutkan, dia tak adalah warna merah yang over, warm yang over. And then dari segi cutting edge dia pun tak ada halo effect yang obvious. Dia tak nampak macam edit sangat. And boleh katakan dia punya cutting tu cukup precise lah kan, subject and background. Dan paling penting, background blur dia tak nampak terlalu artificial. So far dia punya kamera okay tak guys? Komen aku nak tahu. Sekarang kita nak cakap pasal dia punya screen lah pula kan. Korang mesti nak tahu lagi detail pasal dia punya size dekat sini, 6.83 inci. Quite big tau untuk dia orang punya mid range, tapi standard juga pada masa yang sama. Dia pakai screen Crystal Rest AMOLED display. So dekat sini korang akan dapat proper punya screen untuk korang pakai. But ada satu benda yang korang kena tahu, screen ni dia tak flat tau. Kalau korang tengok dekat edges dekat sini, dia sebenarnya curve, tapi dia bukan full curve dekat dia orang punya display. Maksudnya dia lebih kepada 2.5D curve. So dia ujung-ujung je. Korang akan nampak dia punya curve tu. So belakang ni pun sama juga. Panel belakang pun korang akan rasa lagi best lah kan bila korang nak pegang. Dekat situ dia akan follow screen dekat depan untuk buatkan bentuk dia ni nampak lagi lawa. Refresh rate macam biasa 120Hz yang korang akan dapat. And then brightness dia sampai 3200 nits of brightness. Maksudnya kalau korang pergi dekat luar, nak reply message, nak tengok content, nak
social media, segala benda, still lagi korang akan nampak dengan jelas. Nak tengok movie pun sebenarnya lawa juga, best juga untuk korang actually enjoy Netflix. Sekarang mungkin korang cakap lah yang telefon mid-range ni usually speaker dia tak best kan, lepas tu pakai mono pula tu. Tak juga sebenarnya. Telefon ni dia ada stereo speaker and dia ada Dolby Atmos sound. So dekat sini korang akan dapat proper punya speaker, proper punya sound, dan juga best lah nak layan movie ke, game ke, segala benda ke, dekat sini korang akan dapat segala benda. Last but not least, telefon mid-range ni ada AI ke Fazli? Yes, ada juga. Dekat sini dia ada juga Xiaomi Hyper AI. Contohnya macam kalau korang nak buat speech recognition, dia orang actually boleh generatekan untuk korang. Kalau korang suka generate nota ke kan, nak buat peta minda ke segala benda, nak buat skrip ke, nak buat essay ke, boleh buat dekat dalam diorang punya even korang boleh buat mind map kot. Dulu zaman aku belajar dulu tak ada benda-benda macam ni. Tapi sekarang nak buat presentation apa-apa senang je. Aku jealous lah dengan korang semua ni. So itulah dia guys, modern 2026 punya spek untuk telefon mid-range. Dulu kita just anggap dia tak tahan lama kan, pakai dan buang. Tapi sekarang dia boleh tahan sampai 6 tahun at least. Korang dapat OS upgrade 4 tahun, security 6 tahun, battery dia confirm 6 tahun punya average use. So dekat situ korang dapat segala benda dah untuk sebuah telefon mid-range. Sekarang korang dah decide nak beli kan? Korang tahu tak, kalau beli telefon ni bukan just tahan lasak, tapi korang juga dapat free gift. Susah tau nak dapat free gift untuk sebuah mid-range. Kalau korang pre-order daripada 16 sampai 21 Januari ni, korang akan dapat free gift tau. Antaranya, biasa orang beli storage 256 je kan, tapi yang ni korang bayar harga 256 but dapat upgrade 512GB tau. And dapat free gift Redmi Pad SE 8.7 inci dengan cover sampai harga RM748. Bayangkan, tengok banyak benda kan yang korang akan dapat. So aku akan tinggalkan link dekat bawah lah untuk korang sendiri tengok. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Still lagi nampak elok lepas buat segala benda test kan. Nampak nice. Tahan lasak.